PhD saya mengkaji ucapan-ucapan Tun Dr. Mahathir, melihat retoriknya, pemikirannya dan sebagainya. Bagi yang sedar, mungkin mereka akan mempertahankan kedudukan mereka. Bagi yang tidak sedar, mereka berkata keadaan memang biasa, kami orang Malaysia dan kita tak perlu identify diri kita dengan Melayu lagi dan kita juga akan berjaya. Saya sayang kepada bangsa dan bahasa Melayu, tetapi kita perlu beri pertimbangan kepada kemajuan bangsa. Sebenarnya jika sayang kepada bangsa, utamakan kejayaan sebagai satu bangsa dan kemajuannya lebih daripada hanya kegunaan bahasa sendiri sahaja. Jadi apabila saya buat kajian ucapan-ucapan semua Perdana Menteri Malaysia daripada yang pertama sampai Tun Abdullah masa itu, ya, saya lihat 50 tahun Melayu selepas merdeka atau 57, sebab kajian itu sampai 2007, jadi 50 tahun. Saya sebut itu fasa 5 dekad pertama Melayu. Ucapan yang saya kaji itu ucapan yang menyentuh persoalan Melayu saja. Kesemua Perdana Menteri itu menyebut tentang jati diri. Jadi saya terfikir, kalau semua Perdana Menteri daripada yang pertama Tunku Abdul Rahman sampailah Tun Abdullah bercakap soal betapa Melayu itu perlu mempunyai jati diri, sudah pasti jati diri itu perkara yang besar.